Orang dia sangatlah handsome, kacak. Wah, anto. Hai guys, Assalamualaikum. Bersama lagi On Inside Enterprise, rumah anda, karya kami. So hari ini saya berada di Tanjung Karang. So kita nak menuju ke kampung Sungai Kajang yang kita dah buat rumah yang reset. Kalau korang ingat sebelum ni kita ada buat satu video, iaitu site yang kita buat site visit yang rumah dia termasuk tanah orang lain. Jadi owner buat keputusan untuk roboh balik dan kita buat rumah yang baru. Kontraktor sebelum ni memang dia tak ukur lah. Mungkin dia tak ukur ataupun mungkin dia terlepas pandang. Jadi so kita nak tengok perjalanan saya. Hari ni saya nak buat sikit mini vlog untuk buat satu penyerahan kunci dengan customer. Let's go. Okay, Alhamdulillah, so kita dah sampai dah, berada di kampung Sungai Kajang. So rumah sebelah sana. Okay, so kita akan jumpa dengan owner, tuan rumah. So kita akan tanya macam mana, berpuas hati tak, dan kita akan buat penyerahan kunci dululah. Okay, let's go. Okay, so Assalamualaikum. So hari ni bersama dengan Puan. Terima kasih Puan kerana bagi sedikit masa untuk kita buat sesi temu ramah sikit lah. Okay. So, macam mana yang kita maklum, rumah dah siap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ada, sebelum tu boleh Puan, kita panggil Puan G Puan G. So macam mana pendapat Puan dengan rumah hasil kerja kita pada hari ni lah? Alhamdulillah. Saya tadi dengan suami masuk dalam kan, memang pusing. Lepas tu saya tengok suami saya senyum, dia sangat berpuas hati lah. Alhamdulillah. Sampai sebab lah. Acik duduk jauh, Acik duduk Johor. Acik daripada Johor ni. Lepas tu ini kira tanah hadiah bapak kan. Jadi kita buat rumah lah. Cuma rumah ni Acik tak pastilah sama ada nak duduk ke apa. Acik buat je dulu. Buat nampak-nampak kan. Betul. Apa yang pemberian abah tu, kita buat apa kat tanah dia. Jadi bagi nampak-nampak. Tapi memang Acik berpuas hati lah dengan kerja korang semua. Tahniah, syabas dan teruskan. Buat lillahi ta'ala. Buat kerana Allah. InsyaAllah kalau korang kerja ikhlas kerana Allah, Acik doakan rezeki korang melimpah ruah. Amin. Dan barakah. Amin. Okay, Puan, terima kasih atas pendapat Puan tentang company semua. So saya harap Puan berpuas hati lah dengan hasil kerja semua. Jadi itulah daripada sekian banyak daripada kami. Terima kasih. Yang bagusnya setiap kali buat tu macam you all punya bos memang sentiasa bagi tahulah, macam WhatsApp, hantar gambar apa semua sentiasa, sebab kita jauh. Jadi kita memang percaya, memang syarikat ni trusted sangat. Nice. Terima kasih Alhamdulillah. Best lah, the best. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Okay, kita nak ucapkan terima kasih dengan Puan G kerana bagi feedback yang green flag lah. Berpuas hati. So Alhamdulillah. Sampai sebab terharu sangat. Sebabnya tak sangka sampai macam ni. Kita macam imagine tak adalah macam ni sangat. Sekali bila dapat yang macam ni, terbaik lah. Okay, terima kasih. Okay, itu saja untuk kita perahan kunci pada hari ini. So yang mana masih rancang nak buat rumah, ada modal tapi tak tahu nak buat apa, hubungilah. Boleh contact kita On Inside Enterprise. So ingat, rumah anda, karya kami. Terbaik. Mantap. Okay. Tak kenal maka tak sayang, kalau kenal jatuh cinta. Hitam-hitam begini bukan hitam di hati.